Berdekatan insyaAllah valid formula ni. Dia formula very simple. Kau tak payah pakai dydx, kau tak payah pakai kamilan, kau tak payah nak pening-pening. Very simple. Dia jenis main tolak-tolak je. Macam X tolak Y, Y jatuh. Sebab Y satu kaki. Bila X, Y tolak X, X tak ada apa-apa. Sebab dia dua kaki. Okey, formula dia. Ambil, dah siap belum? Dah siap belum? Dah ambil pen dan kertas. Dah ambil pen dah. Dah. Nanti kau tanya lagi. Okey, kalau FOMC tu buy ke sell? Lucu teruk. FOMC buy ke sell? Why tanya kaki saya mana? Buy. Okey, kalau FOMC buy, NFP kau sell. Terbalikkan dia je. Kalau FOMC buy, NFP kau sell. Faham? So sell akan jatuh. So Y akan jatuh. Sebab X dia kuat. X tolak Y, Y jatuh. Sama juga. FOMC buy, kan? Itu dia buy kan? Kalau NFP dia sell. Okey. Reason sebab aku tak tahu reason kenapa. Sebab benda ni pun aku belajar dengan dapat tip tu daripada trader daripada Indonesia. Tapi aku dah monitor benda ni, memang jadi. Memang alhamdulillah banyak kali jadi. Serius. Aku belajar dekat Gunung Krakatau, dekat puncak gunung tu dengan Tok Guru. Tok Guru tu dia ajar. Simple je, penat-penat aku belajar. Kena puasa putih, kena puasa macam-macam, kena buat tu lala. Dia bagi tahu kalau FOMC buy, NFP sell. Kalau FOMC sell, NFP buy. Terbalikkan je. Cuba explain, aku pun tak tahu kenapa. Tapi biasanya FOMC adalah Federal Reserve cut rate. Cut rate ni dia interest rate. Itu hari kan dia tak berubah. Faham tak? Donald Trump suruh Federal Reserve naikkan interest rate. Tapi interest rate Federal Reserve tu dia punya bos cakap tak boleh. Aku tak nak. Dia macam melawan lah. So dia stay, tak berubah. Bila tak berubah, semua orang confident. Buy gold. So perah tu naik. Dia naik. Admin aku dah masuk lagi. Rajin admin ni pagi-pagi dia dah masuk. Nak follow ke apa ni?